Yang namanya solat ni sehari 5 waktu, kita tutup aurat, haram riba, haram minum arak, kena buat keluar zakat, lepas tu kena pergi haji pula. Semua jenis-jenis ibadat itu hanya di dalam dunia saja. Kalau malam ni kita meninggal, maka mayang isyak kita sehari, yang itulah adalah yang terakhir. Nak jumpa bila pula isyak? Selama-lamanya. Tuan-tuan takkan jumpa dah yang namanya salatul isyak. Tak jumpa dah. Pagi tadi dia buat solat duha, maka duha yang pagi tadi adalah duha yang paling akhir dalam hidup dia. Sampai bila Ustaz? Selama-lamanya. Sebab tu orang soleh kalau dia semayang, lama dia semayang. Sebab dia takut yang tu adalah semayang terakhir dalam hidup dia. Kalau pagi ni pukul 2 pagi Allah ambil kita, maka Quran hak kita baca hari ni itu adalah lantunan terakhir dalam hidup kita. Bersama dengan roh dan juga jasad kita yang terakhir. Tak jumpa dah kalau Ustaz, tak jumpa dah buat selama-lamanya. Kerana alam yang dikatakan untuk beribadat hanya alam dunia ni saja. Sebab tu orang alim, orang soleh, dia tak rasa berat dengan dunia ni, dia tak rasa berat. Sebab dia tahu tuntutan dan kewajipan yang dikenakan itu adalah sangat singkat, ringkas dan sedikit.